Pesakit-pesakit penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi dan sakit jantung bukan sahaja menghadapi masalah kesihatan, namun mereka juga mengalami tekanan seperti emosi dan keuangan. Sokongan sosial ini sangat penting untuk membantu mereka mengharungi cabaran-cabaran ini. Sokongan sosial merangkumi bantuan seperti emosi, matlamat dan bantuan praktikal. Ini diberikan kepada ahli keluarga, rakan, komuniti dan organisasi yang terlibat dalam menguruskan pesakit yang mengalami penyakit kronik. Dengan adanya sokongan sosial ini, ia boleh membantu pesakit rasa lebih kuat, mengikuti rawatan dengan lebih baik dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Kajian yang kami jalani, terdapat sebanyak 78 artikel mengenai sokongan sosial pesakit penyakit kronik. Kami mendapati sebanyak 17 artikel yang membincangkan faktor, 15 artikel mengenai kesan, cabaran pula sebanyak 19 artikel, 13 artikel berkaitan dengan langkah, manakala peranan mempunyai 9 artikel. Seterusnya, metodologi. Terdapat 3 kaedah metodologi yang terdapat dalam kajian iaitu kualitatif, kuantitatif dan juga gabungan. Terdapat 34 kajian yang menggunakan metodologi kualitatif, 28 kajian menggunakan kaedah kuantitatif dan kaedah gabungan sebanyak 7 kajian. Selebihnya kami menggunakan artikel informatif. Yang pertama, kaedah kualitatif digunakan bagi mendalami pengalaman, perasaan dan cabaran pesakit serta penjaga. Data dikumpul melalui temu bual mendalam, pemerhatian dan analisis kandungan. Sebagai contoh, satu kajian kualitatif di Pulau Pinang melihat kesan kemurungan terhadap penjaga pesakit kanser dan mendapati bahawa sokongan keluarga serta strategi seperti doa dan pembelajaran ke diri sangat membantu. Yang kedua, kaedah kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara pemboleh ubah seperti tekanan, sokongan sosial dan kualiti hidup. Biasanya melibatkan soal selidik dan analisis statistik. Kajian seperti NHMS dan soal selidik pesakit kanser bantu pembuat dasar dan pengamal kesihatan membuat keputusan yang lebih berasaskan data yang tepat. Kaedah yang ketiga iaitu kaedah gabungan. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari segi emosi iaitu kualitatif dan juga data statistik iaitu kuantitatif. Contohnya kajian ke atas pesakit kanser kepala dan leher bukan sahaja mengumpulkan data emosi mereka secara mendalam, malah turut menilai perubahan psikologi menggunakan soal selidik berskala. Ini menunjukkan kelebihan metod gabungan dalam memahami keseluruhan pengalaman pesakit dari hati hingga ke angka. Kami mendapat sebanyak 17 jurnal mengenai faktor sokongan sosial pesakit penyakit kronik. Faktor pertama ialah psikologi, iaitu mental dan emosi. Menurut kajian Social Support dan Mental Health 2024 mengatakan, kebanyakan pesakit kronik berhadapan dengan tekanan emosi seperti ketakutan, kebimbangan dan kemurungan, terutama apabila hilang kawalan terhadap hidup dan masa hadapan. Faktor kedua ialah faktor sosial, iaitu hubungan dan sokongan sosial. Menurut kajian HIV Wanita 2021 juga turut mengatakan interaksi sosial yang sihat amat penting. Jika tiada sokongan daripada keluarga atau penjaga, boleh menyebabkan pesakit merasa kecewa, terasing dan tersisih. Faktor ketiga pula iaitu ekonomi, iaitu kewangan dan kos penjagaan. Menurut kajian penjaga tak formal 2021 mengatakan bahawa pesakit kronik memerlukan rawatan jangka panjang dan juga memerlukan kos rawatan yang tinggi. Hal ini bukan sahaja memberi beban kepada pesakit, namun penjaga dan keluarga. Kami mendapat 15 jurnal yang mengkaji bahawa terdapat kesan dalam sokongan sosial pesakit penyakit kronik. Kesan pertama ialah mengurangkan tekanan emosi, kebimbangan dan kemurungan pesakit seperti yang dibuktikan oleh kajian Social Support and Mental Health, The Mediating Role of Perceived Stress 2024. Sokongan sosial yang kukuh daripada keluarga atau individu signifikan dapat menurunkan tahap perceived stress, yang seterusnya mengurangkan risiko kemurungan dan keresahan dalam kalangan pesakit penyakit kronik. Kesan kedua ialah dapat meningkatkan motivasi dan pemulihan emosi pesakit seperti dalam kajian hubungan antara faktor psikologi dan perkembangan pasca trauma dalam kalangan pesakit kanser kepala dan leher 2022. Sokongan daripada pasangan atau komuniti membantu pesakit membina semula keyakinan diri dan motivasi selepas melalui trauma penyakit kronik.
Kesan ketiga, dapat meningkatkan kualiti hidup pesakit seperti dalam kajian kualiti hidup pesakit kanser tahap akhir dalam perspektif kerja sosial di Malaysia 2017. Sokongan kewangan, emosi dan praktikal daripada keluarga atau komuniti membantu pesakit kronik menyesuaikan diri dengan penyakit, menerima keadaan mereka dan meneruskan kehidupan dengan lebih positif. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, terdapat 19 artikel atau jurnal yang telah mengkaji tentang cabaran bagi sokongan sosial kepada pesakit yang mengalami penyakit kronik. Yang pertama, perbelanjaan rawatan yang tinggi. Pesakit penyakit kronik memerlukan rawatan jangka panjang seperti ubat-ubatan, pemeriksaan berkala dan rawatan susulan di hospital. Kos rawatan boleh mencecah ratusan hingga ribuan ringgit sebulan, terutamanya jika tiada perlindungan insurans atau bantuan keuangan. Ramai pesakit, terutamanya golongan B40, terpaksa meminjam, menangguh perawatan atau mengabaikan kesihatan. Ianya kerana tidak mampu menanggung kos. Maklumat tersebut telah dipetik daripada jurnal Kepelbagaian Cabaran Terhadap Kanak-kanak yang menghadapi penyakit kronik cystic fibrosis pada tahun 2024. Jurnal yang bertajuk Kemampuan Pegawai Kerja Sosial Perubatan Generik menyampaikan khidmat sokongan sosial onkologi di Prasarana Kesihatan Awam di Malaysia tahun 2024 telah mendapati cabaran yang sangat sukar ialah pencarian institusi yang sesuai. Ianya kerana sesetengah pesakit kronik, terutamanya warga emas atau pesakit yang tiada penjaga, memerlukan penempatan di institusi seperti rumah penjagaan atau pusat jagaan kesihatan. Namun, bilangan institusi yang berkualiti dan mampu milik adalah sangat terhad. Terdapat senarai menunggu yang panjang, kos yang tinggi serta syarat kelayakan yang ketat. Kekurangan institusi yang mesra pesakit kronik ini telah menyebabkan ramai pesakit terus tinggal dalam keadaan tidak terurus dan sangat berisiko tinggi. Manakala artikel atau jurnal yang bertajuk Meneroka Cabaran Perantis Kerja Sosial Gerontologi dalam memberi perkhidmatan penjagaan pesakit warga emas kronik pada tahun 2019 telah mengenal pasti cabaran yang dihadapi sokongan sosial pesakit yang mengalami penyakit kronik ialah cabaran emosi. Pesakit penyakit kronik sering mengalami tekanan, kebimbangan dan kemurungan akibat kesakitan berpanjangan dan ketidakpastian masa depan. Rasa kecewa yang timbul, rendah diri dan hilang semangat hidup berlaku apabila mereka tidak mendapat pekerjaan atau menjalani kehidupan yang seperti biasa. Kekurangan sokongan emosi daripada keluarga dan rakan telah menjadikan pesakit rasa terasing dan sunyi. Kami mendapati terdapat 13 jurnal yang mengkaji pelaksanaan langkah-langkah sokongan sosial dalam kalangan pesakit kronik. Yang pertama, langkah pencegahan penyakit kronik. Ada beberapa kajian yang memberikan langkah-langkah untuk mencegah penyakit kronik. Sebagai contoh, Jurnal Pencegahan Diabetes 2024. Jurnal ini memberikan maklumat tentang diabetes mellitus serta langkah-langkahnya untuk mencegah, khususnya bagi diabetes jenis 2 dan diabetes semasa kehamilan. Penyampaian maklumat dilakukan melalui artikel kesihatan yang menekankan perubahan gaya hidup sebagai langkah pencegah utama. Langkah yang diambil adalah untuk mengelakkan penyakit sebelum berlaku, terutamanya melalui perubahan gaya hidup seperti bersenam, amalan gaya hidup sihat dan sebagainya. Yang kedua ialah langkah pengurusan penyakit kronik. Ada juga beberapa kajian yang memberikan langkah untuk menguruskan penyakit kronik seperti kajian yang bertajuk Faktor Risiko Kolesterol dan Penyakit Jantung Korona 2024. Jurnal ini menekankan bahawa pengurusan penyakit jantung korona perlu memberi perhatian dengan melakukan pemantauan secara berkala kepada perubahan gaya hidup pesakit, khususnya dalam pengambilan lemak tepu dan peningkatan aktiviti fizikal. Langkah yang diambil selepas diagnosis adalah untuk mengawal penyakit kronik dan mencegah komplikasi. Yang ketiga ialah langkah sistemik atau struktural. Kajian ini memberikan langkah-langkah yang melibatkan dasar, sistem kesihatan dan strategi peringkatan organisasi. Sebagai contoh, jurnal yang bertajuk Reduce the Burden of Chronic Disease. Jurnal ini menekankan langkah paling berkesan untuk mengurangkan beban penyakit kronik adalah melalui pengurangan kadar obesiti. Satu isu yang memerlukan campur tangan dasar kesihatan awam secara menyeluruh.
Kami mendapati terdapat 9 jurnal mengkaji bahawa terdapat peranan penting dalam sokongan sosial pesakit penyakit kronik. Yang pertama, peranan keluarga sebagai sokongan emosi dan fizikal. Keluarga sering menjadi barisan hadapan dalam penjagaan pesakit kronik. Mereka menyediakan sokongan emosi, motivasi, bantuan penjagaan harian seperti makan, mandi dan uruskan ubat. Contoh, kajian kesan kemurungan penjaga kepada pesakit kanser 2020 mendapati keluarga yang memberi sokongan membantu mengurangkan kemurungan dan tekanan emosi penjaga. Yang kedua, peranan pekerja sosial perubatan dalam intervensi dan koordinasi. Pekerja sosial membantu dari segi penilaian sosial, sokongan psikososial serta menghubungkan pesakit dengan bantuan kerajaan atau NGO. Mereka juga penting dalam kes-kes pesakit tanpa penjaga. Contoh, kajian pentingnya sokongan sosial pesakit strok 2023. Kajian mengatakan pekerja sosial menyediakan penilaian dan bantuan untuk penyesuaian diri selepas serangan strok. Yang ketiga, peranan institusi kesihatan dalam penyediaan intervensi profesional. Hospital dan klinik bukan hanya tempat rawatan tetapi juga pusat penyediaan intervensi psikologi, bimbingan kerohanian dan latihan penjagaan. Contohnya, kajian bimbingan spiritual Hospital Mesra Ibadah tahun 2020 mendapati bahawa hospital menawarkan sokongan spiritual yang menenangkan emosi pesakit melalui tunjuk ajar ibadah dan psikoterapi Islami. Terdapat 3 jenis gap yang terdapat dalam kajian, iaitu harapan kajian atau saranan kajian lanjutan, cadangan penambahbaikan atau praktikal dan tiada cadangan atau gap yang disebut. Gap yang menekankan harapan kajian atau saranan kajian lanjutan menyatakan bahawa kajian lanjutan perlu dijalankan untuk memperluaskan atau mendalami topik-topik tertentu. Sebagai contoh, kajian penjaga pesakit kanser mencadangkan agar kajian masa hadapan dijalankan secara kuantitatif. Hal ini merujuk secara langsung kepada cadangan penyelidikan terdahulu, menunjukkan ruang untuk menyelidik akan datang. Gap dari sudut cadangan penambahbaikan atau praktikal ini pula merujuk kepada keperluan atau penambahbaikan terhadap dasar, amalan, pendekatan atau implikasi terhadap penemuan. Sebagai contoh, kajian promosi kesihatan remaja 2025 mencadangkan bahawa promosi kajian perlu lebih ditumpukan pada golongan remaja dengan pendekatan digital dan interaktif. Gap ini menyentuh implikasi praktikal yang memerlukan penambahbaikan atau pengujian lanjutan dalam situasi sebenar. Tiada cadangan atau gap yang disebut pula tidak menyatakan secara langsung sebarang cadangan kajian lanjutan atau pengenapastian jurang. Sebagai contoh, kajian yang membuat rumusan artikel informatif, editorial dasar atau laporan polisi tanpa menyentuh kekangan, batasan atau cadangan kajian masa hadapan. Gap perlu dikenal pasti oleh penyelidikan sendiri berdasarkan analisis kritikal terhadap kajian tersebut, bukan dari penyelidikan asal. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang kami kaji, kami dapat simpulkan sokongan sosial adalah kunci kesejahteraan pesakit. Hal ini demikian kerana sokongan sosial dari keluarga, komuniti atau profesional berperanan besar dalam meningkatkan kualiti hidup pesakit penyakit kronik. Tanpanya, pesakit berisiko mengalami kemurungan, tekanan emosi dan penurunan fungsi fizikal.